10 prinsip kewangan yang boleh ubah hidup anda sebelum usia 50 tahun. Jika anda sudah pun menginjak usia 40-an, ini bukan masa untuk bersantai. Jika simpanan masih kosong, hutang bertimbun dan pendapatan cukup-cukup makan, anda sedang berada dalam zon bahaya. Tapi masih belum terlambat untuk berubah. Apa yang penting sekarang ialah tindakan segera dan konsisten. Dan semuanya bermula dengan prinsip kewangan yang betul. Berikut 10 prinsip yang wajib anda amalkan jika anda mahu lihat perubahan kewangan dalam 5 hingga 10 tahun akan datang. Pertama, tabungan 10% setiap bulan. Ini bukan pilihan tapi kewajipan. Kedua, simpan dulu baru belanja. Jangan tunggu ada lebihan duit baru nak menabung. Yang ketiga, hidup di bawah kemampuan. Jangan ikut gaya hidup orang lain. Yang keempat, hutang hanya untuk keperluan mendesak, bukan untuk gaya hidup. Yang kelima, kalau kena bayar ansuran itu maksudnya anda belum mampu. Kumpul dulu, beli kemudian. Yang keenam, jangan melabur, guna duit simpanan kecemasan. Pastikan ada 6 hingga 12 bulan pendapatan dalam tabungan terlebih dahulu. Yang ketujuh, pelaburan paling untung, ilmu. Baca buku, hadir seminar, jangan berhenti belajar. Yang ke-8, pilih circle yang betul, berkawan dengan mereka yang obses, tambahkan simpanan bukan tambah hutang. Yang ke-9, tingkatkan pendapatan dan pelbagaikan sumber. Jangan bergantung pada satu gaji sahaja. Dan yang ke-10, bila gaji naik, simpanan juga mesti naik. Jangan naikkan gaya hidup, naikkan disiplin menabung. Mungkin anda tak mampu ubah masa lalu, tapi anda masih boleh kawal masa depan. Mulakan sekarang walau dengan langkah yang kecil. Tak berjaya menabung dalam bentuk wang, tukar kepada menabung dalam bentuk emas. Nak mulakan simpanan emas, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Cuba follow.